Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SNK dan ON Batu Pahat Johor. Nama saya Huda Mizal Effendi. Dan saya Nur Kaisara Hadira. Kami dari kumpulan Robofil. Kami menggunakan sensor kelembapan tanah, sensor suhu dan sensor kelembapan udara. Kemudian kami menggunakan ultrasonic. Output kami menggunakan pam air. Kemudian kami menggunakan LCD. Untuk IoT kami menggunakan ESP32, Record Educate, dan kamera kami menggunakan ESP32 Cam. Sensor iaitu sensor kelembapan tanah untuk mengenai kelembapan tanah pada pokok. Jika kelembapan tanah kurang, sistem akan menghantar air ke pokok. Baiklah, sensor yang kedua ialah sensor ultrasonic. Sensor ultrasonic akan mengenai paras air. Yang ketiga iaitu sensor kelembapan udara dan suhu. Kami menggunakan ESP32 sebagai IoT untuk menyambungkan kepada aplikasi Blink. Kami memaparkan kelembapan tanah, paras air, kelembapan udara, suhu dan kali terakhir disiram. Ini adalah butang siram secara manual. Kemudian ini adalah butang gambar dan ini adalah galeri gambar. Seterusnya, sistem IoT dalam telefon pintar. Kami menggunakan aplikasi Blink, iaitu Blink akan memberi notifikasi disiram secara auto. Seterusnya, notifikasi disiram secara manual dan juga notifikasi paras air tangki rendah. Manakala penggunaan teknologi mikro pengawal dan pengkodan, kami menggunakan Arduino. Seterusnya kita akan beralih kepada coding yang digunakan. Yang pertama ini, yang di atas ini ialah Blink ID kami. Dan seterusnya library. Seterusnya password yang akan disambungkan daripada produk ke telefon. Dan yang seterusnya ini nombor pin yang dicocok pada papan ESP32. Dan ini ialah kalibrasi sensor yang telah ditetapkan. Dan seterusnya untuk LCD I2C. Dan seterusnya ini ialah untuk temperature sensor. Terusan untuk relay supaya memberi arahan kepada pam untuk keluar masuk air. Ini ialah paparan pada LCD untuk menyatakan bahawa sistem bermula. Dan seterusnya ini token ID yang akan dihantar kepada Blink. Dan seterusnya pada loop, ia akan memberi arahan kepada LCD untuk refresh selama 2 saat, setiap 2 saat. Okay, seterusnya paparan pada LCD yang akan menunjukkan peratus kelembapan tanah, peratus paras air dan peratus kelembapan udara dan juga peratus suhu. Seterusnya untuk paparan kecemasan air rendah yang akan dihantar kepada Blink. Ini paparan yang akan ditunjukkan pada LCD, iaitu paparan yang pertama ia akan menunjukkan kelembapan tanah, paparan yang kedua ia akan menunjukkan paras air dan paparan yang ketiga dia akan menunjukkan kelembapan udara dan juga suhu. Seterusnya ia akan memberi arahan untuk menyiram pokok dan ia akan memaparkan juga pada LCD. Seterusnya sensor tanah akan mengesan keadaan tanah untuk terkini dan yang seterusnya ia untuk mengesan paras air juga yang berada dalam tangki. Paras air dalam tangki ada berapa. Lepas tu dia akan kira balik, dia akan tunjukkan balik persentage yang terkini, kelembapan tanah, kelembapan udara dan suhu dan juga paras air. Seterusnya arahan untuk menghantar maklumat kepada IoT pada phone. So kita boleh tengok dekat phone juga, kita boleh tengok dekat LCD juga. Jika tanah kering dan paras air tinggi, maka penyiraman automatik akan diaktifkan. Okay, dan seterusnya pada Blink juga akan ada penyiraman air secara manual.